Tahukah anda, Negeri Sembilan bukan sekadar sebuah negeri beraja biasa. Ia memiliki sistem pemerintahan yang sangat unik, berakar daripada adat, muafakat dan warisan yang tidak terdapat di negeri-negeri Melayu lain. Keistimewaan Negeri Sembilan terletak pada adat perpatih, iaitu sistem yang membentuk cara masyarakat, kepimpinan dan kuasa disusun. Di sini, kedudukan yang di-Pertuan Besar tidak ditentukan semata-mata melalui pewarisan langsung seperti kebiasaan monarki lain, tetapi melalui peranan undang yang 4 yang memilih daripada kalangan putera yang layak. Ini menjadikan Negeri Sembilan sangat istimewa dalam landscape sejarah dan pemerintahan Melayu. Lebih menarik, struktur negeri ini menunjukkan bahawa kuasa tidak berdiri secara sendiri, tetapi bergerak melalui lapisan adat dan permuafakatan. Dari waris kepada buapak, kepada lembaga, kepada penghulu atau undang, sehinggalah kepada yang di-Pertuan Besar. Inilah yang menjadikan Negeri Sembilan bukan sahaja kaya dengan identiti budaya, malah berdiri sebagai contoh paling unik bagi sistem pemerintahan tradisional Melayu yang masih hidup dan difahami hingga hari ini. Sebab itu, bila kita bercakap tentang Negeri Sembilan, kita bukan hanya bercakap tentang sebuah negeri, tetapi tentang satu warisan yang besar, wajar dikenali, difahami dan dihargai oleh generasi hari ini. Kenali Negeri Sembilan, fahami adat perpatih dan hayati bagaimana tradisi boleh membentuk sebuah sistem pemerintahan yang penuh nilai dan keunikan. Menarik kan? Cuba komen di bawah.